Jadi rata-rata seluruh Malaysia yang telah saya jelajahi menyatakan kebimbangan atas dasar kerajaan sekarang ini memaksa kontraktor G1 ini untuk naik grade kepada yang lebih tinggi. Maknanya daripada G1 dipaksa untuk naik G2, G3 atau seterusnya. Jadi kebimbangan diorang ini kerana mereka ini tidak cukup modal. Untuk naik grade yang lebih tinggi memerlukan modal yang lebih besar. Dan juga mereka-mereka ini yang telah menceburi bidang kontraktor kelas F ni selama 20 tahun. Jadi mereka ini kebanyakannya dah senior citizen kebanyakannya. Jadi mereka ini agak bermasalah apabila dia dipaksa naik grade. Mereka perlu menjalani berbagai-bagai kriteria lah. Contoh kalau kita naik grade, dia memerlukan data itu, data ini dan report dan juga apa dipanggil. Jadi terms and condition dia banyak sekarang. Dan banyak orang-orang lama ini agak kurang peka dengan IT yang terkini. Jadi satu lagi masalahnya apabila kita naik grade G3, oleh kerana usia telah lanjut, mereka tak boleh nak ambil loan. Pemberi loan tak mau bagi duit dah. Sebab apa? Atas faktor usia. Jadi inilah satu masalah besar bagi kontraktor G1 ini yang dipaksa naik grade. Jadi kita minta lah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan mengambil inisiatif bagi membela nasib kaum Bumiputera ini. Dan yang lainnya berkaitan projek. Sekarang ini amat berkurangan untuk projek kontraktor kecil. Merata Malaysia saya pergi tak ada kerja, tak ada undi. Jadi yang ada tu dah 2-3 tahun tak ada buat projek. Jadi macam mana mereka nak survive? Jadi kita harap pihak kerajaan juga mengambil kira perkara-perkara ini dengan memberikan projek untuk kontraktor kecil di seluruh Malaysia.